Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Nawayna ta'aluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wa intifa' wa ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ala al-huda wa dalalata ala khairi ibtigha mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita niatkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan hajat kita. Barangkali kita terkena dengan waktu-waktu mustajab pada hari Jumaat ini, dan kita niatkan untuk kita mengisi masa-masa yang berbaki daripada hari Jumaat ini dengan amal-amal ibadat yang diridai Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi untuk seperti mana yang kita janjikanlah, untuk pelajaran minggu lepas ada buat mind map. Cumanya nak send dekat tele tu ada masalah sikit, jadi boleh snap daripada sinilah, insya-Allah. So pelajaran minggu lepas kan berkenaan dengan af'alul muqarabah. Okey. Yang mana af'alul muqarabah ada ta'rif. Kita pilih satu ta'rif daripada Ibnul Hajib. Kemudian dia ada aqsam. So boleh snap yang ni dululah. Okey, kemudian ahkam dari satu sahaja. Boleh snap yang ni dulu. Okey, dah. Okey, kemudian ahkam dia pula, hukum-hukum af'alul muqarabah, bahawasanya af'alul muqarabah ini ta'malu 'amala kana illa anna khabaraha yahtassu bi umur. Okey, dia beramal seperti kana, hanya saja khabar af'alul muqarabah ini dia terkhusus dengan beberapa perkara. Okey, berapa perkara? Lebih kurang 4 perkara. Naam. So ada 4 perkara yang terkhusus untuk khabar af'alul muqarabah. Okey, annahu yajibu an yakuna fi'lan mudhari'an, yajibu an yakuna mu'akhkharan, yajibu an yakuna rafi'an li dhamir ismiha, annahu yaqtarinu bi an, sama ada wujuban ataupun mumtani'an ataupun jawazan. Okey. So boleh snap ini dulu. Okey. Kemudian itu cerita pasal af'al al-muqarabah. Kemudian kita terus masuk berkenaan dengan inna wa akhawatuha. Nah. Okey, satu-satu. Okey. Inna wa akhawatuha, aqsam dia ada 6 sahaja. Seperti mana yang dalam Ibnul Hajib. Okey, li inna anna lakinna laita lakinna la'al ka anna aksu ma likana min amal. Okey, kemudian setiap daripada huruf itu memberi makna yang tersendiri, sama ada litashbih, listidrak dan sebagainya. Okey, boleh snap dulu. Dah? Okey. So ini aqsam dia. Ahkam dia ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9. Macam mana nak snap ni? Snap separuh dululah. Okey. Ni. Ni 5 yang pertama. 5 ahkam inna wa akhawatuha yang pertama. Okey. Kemudian 4 yang berbaki. Snap dulu. Okey, kemudian daripada 5 ini, okey, la taqaddamu khabar hadhihi al-ahruf 'alayha la yatawassatu. Kemudian wal hamzah. Hamzah pada anna tu nak baca inna ke, nak baca anna ke, ataupun yajuz inna dengan anna, itu ada. Allahu akbar. Okey. So hamzah inna tu wajib kasrah pada 6 situasi. Snap dulu. Ini cerita pasal hamzah inna. Okey, kemudian dah. Okey, kemudian hamzah hamzah inna ni wajib untuk fathahkan pada 5 situasi. Okey. Kemudian yajuz al-amran, boleh untuk boleh inna, boleh anna pada 3 situasi. Nah. Ini cerita pasal hamzah inna dengan anna. Kemudian cerita pasal lamul ibtida'. Okey, lamul ibtida' ada sikitlah, ada 4. Okey, lamul ibtida' dia masuk ke atas 4 situasi. Boleh snap dulu. Okey. Ini snap yang sekarang ni supaya antum buat
peteminda sekarang. Nak tunggu peteminda yang kita akan bagi ni, kita akan cubalah bagi. Cumanya dah habis nantilah. Okey. Dah habis jilid 1 nanti baru bagi insya-Allah. Kemudian tukhaffafu in al-maftuhah fa baqiya i'maluha bi syarti. Okey. So terkadang in itu dihapuskan ataupun maksudnya ditakhfifkan daripada inna jadi in. Okey. Ada syarat, ada 3 syarat. Okey, ni 3 syarat untuk in itu ditakhfifkan. Okey. Kemudian kemudian kalau dhamirus sya'an, cerita pasal dhamirus sya'an, cerita pasal dhamirus sya'an, takrif dia ni lah. Okey, ni takrif dia. Takrif dia boleh tengok dalam ni lah, boleh ambil dalam Kawakib. Kemudian ini yang penting. Okey, apakah perkara-perkara yang terkhusus? Maksudnya apa beza dhamirus sya'an dengan dhamir-dhamir yang lain? Okey, bahawasanya dhamirus sya'an dia terkhusus pada 7 perkara. Okey, annahu la ya'udu illa ala mutaakhirin anhu lafzan wa rutbatan. 7 perkara, total 7 perkara. Dan kita dah lalulah semua. Okey, itu cerita pasal dhamirus sya'an. Okey. Naam, yang lain semua ka'anna dengan lakin itu kita dah lalu. Okey. So hari ni kita nak terus masuk ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad la allati linafil jinsi. Okey. So sebagaimana yang kita ma'ruf, yang kita tahulah bahawasanya sekarang ini kita cerita pasal al-marfu'at lagi. Okey, masih lagi bab marfu'at. Okey. Kemudian daripada marfu'at ini ada 10 yang disebutkan oleh al-musannif. Kemudian musannif sebut fa'il, naibul fa'il, kemudian mubtada, kemudian khabar. Kemudian musannif menyebutkan secara pukal tentang nawasikh bagi mubtada dan khabar. Okey, yang mana nawasikh bagi mubtada dan khabarnya yang terlibat dengan marfu'at ada 5 sahaja. Akan tapi apabila kita buka tajuk baru tentang nawasikh bagi mubtada dan khabar, total ada 6. Okey, apabila dirangkumkan dengan zanna wa akhwatuha. Okey. So sekarang ini kita pada bahagian nawasikh ataupun awamil yang masuk terhadap mubtada dan khabar. Yang kedua iaitu ma yansibul mubtada'a wa yarfa'ul khabara. Dan kita dah masuk sebelum ni tentang inna. Okey, inna au. Okey, yang sibul mubtada'a wa yarfa'ul khabara. Kemudian hari ini kita nak masuk tentang la linafil jinsi. Banyak tak cerita dia? Tak berapa banyaklah insya-Allah. Okey. Ala kulli hal kita tengok matan dahulu. Allahumma salli. Okey. Faslun, minta baca. Baca. Bacalah bertiga. Baca bergu. Okey, bermula ini suatu fasal. Dan ada pun la yang mana la itu fungsinya adalah linafil jinsi, untuk menafikan jins. So apa yang dimaksudkan dengan linafil jinsi, menafikan jins, apa maksud dia? So ini kita boleh ambil dia sebagai ta'arif la linafil jinsi. Nanti kita akan masuk dekat syarah insya-Allah, bahawasanya di sisi ulama nahwu itu la an-nafiyah di sisi ulama nahwu total ada 6. Okey, la nafiyah lil jinsi, la hijaziyah, la zaidah dan sebagainya, ada banyak, ada 6. Okey, cumanya apakah yang membezakan antara la an-nafiyah lil jinsi dengan la yang lain? Okey, la hijaziyah dan sebagainya. Ta'arif ini. Okey, fa hiya allati yuradu biha, maka dia la itu adalah allati yuradu biha, an-nafiyah yang dikehendaki dengannya, dengan allati akan nafyu jami'il jinsi, akan penafian keseluruhan jins.
Atau masuk keseluruhan jins ay jami'i afradil jins. Okey, jami'il jins ay jami'i afradihi. Allahu akbar. Okey, maksudnya afradihi. Jami'i afradil jins itu maksud dia. Okey, ala sabilit tansis. Atas jalan nas. Atau masuk jalan nas maksudnya sebelum ini kita dah pernah sentuh berkenaan dengan dalalatul alfaz. Okey, yang mana dalalatul alfaz terbahagi kepada dua, sama ada lafaz tersebut berbentuk nas ataupun berbentuk ghairun nas. Okey, yang mana ghairun nas itu sama ada zahir ataupun muawwal. Okey, adapun nas itu adalah ma dalla ala ma'nan wa lam yahtamil ma'nan akhar. Kita dah ambil takrif ni kan. Okay, nas itu adalah sesuatu lafaz yang menunjuk kepada suatu makna tanpa menanggung makna yang lain. Okay, so la linafil jinsi ini, la ini menjadi nas ke atas penafian ke semua afrad. So kalau kita tengok contoh, misal kata la rajula fid dar. Okay, la rajula. Okay, la ini digunakan namanya la nafiyah lil jinsi. Kenapa didatangkan la nafiyah lil jinsi ini? Untuk menafikan ke semua afrad bagi rajul. Okey, yang mana rajul itu adalah ismul jins. Okey, kulli. Kulli. Apa takrif kulli? Ma la yamna'u nafsu tasawwurihi min wuqu'i syarikati fihi. Okey, rajula. So semua jenis lelaki, semua afrad lelaki, Zaid, Amr, Khalid, semua dinafikan daripada keberadaan dia di dalam rumah. Okey, ala sabil tansis, maksudnya tidak ada ihtimal, tidak boleh ditakwil, tidak boleh ditafsir, tak boleh, tidak boleh dihamalkan atas maksud lain. Okey, so bila dah guna la rajula fid dari, orang mutakallim itu menggunakan la ini untuk menafikan ke semua afrad bagi rijal ataupun ke semua afrad bagi rajul daripada keberadaan dia di dalam ad-dar. Okey, ala sabilit tansis itu maksud yang kita maksudkan tadi, tidak boleh lagi ditakwil, tidak boleh lagi kata oh ni ada majaz, bukan semua lelaki, bukan semua afrad, akan tapi ada satu afrad, ada dua afrad, tak ada, tidak boleh berlaku majaz. Sebab apa? Sebab la ini linafi jami'il jinsi ala sabilit tansis. Okey, itu adalah yang membezakan antara la linafil jinsi dengan la al-hijaziyah. Nanti kita akan jumpa la al-hijaziyah, yang mana la al-hijaziyah itu dia bukan la rajula tapi la rajulun. Okey, misal kata la rajulun fid dar. So bila dia dah kata la rajulun fid dar, bal rajulani, tidak ada seorang lelaki di dalam rumah, bahkan dua orang lelaki. Kalau dia cakap macam ni, tidak ada kontradiksi di antara dua ayat. Okey, sebab yang dinafikan seorang lelaki, adapun dua orang lelaki dia tak nafikan. Okey, itu kalau la al-hijaziyah. Tapi kalau dia guna tadi la linafil jinsi, la rajula fid dari, okey, dia dah buat statement pertama la rajula fid dari, tiba-tiba dia buat statement kedua bal rajulan ataupun bal yujadu rajulan fid dar, dia sudah menipu. Sebab apa? Sebab kalam dia yang pertama mutanaqid dengan kalam dia yang kedua. Okey, kontradik dengan kalam dia yang kedua. Okey, itu faedah di antara antara beza di antara la linafil jinsi dengan la al-hijaziyah, ataupun kita panggil nama lain dia adalah la linafil wahdah. Okey, terus apa amalan dia? Dan beramal oleh ia la linafil jinsi itu ataupun an-nafiyatul lil jinsi itu akan amala inna. Okey, fatansibul isma, maka dia pun menasabkan akan isim dan merafa'kan oleh ia akan al-khabar dengan syarat. Apa syarat dia? Okey, so dia ada dua syarat. Syarat yang pertama ayyakuna ismuha wa khabaruha nakirataini, bahawa adalah isimnya nyala itu dan juga adalah khabarnya nyala itu, kedua-duanya itu adalah nakirah. Okey, so misal kata macam ayat tadi ni la rajula fid dari, ataupun lebih jelas la rajula hadirun. Okey, so itu yang dimaksudkan dengan
kedua-duanya itu mestilah nakirah. Apa jadi kalau isimnya ini ma'rifah, ataupun apa jadi kalau khabarnya ini ma'rifah? Okey, saya ati dalam syarah insya-Allah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dan bahawa disyaratkan dengan syarat bahawa adalah isim la itu bersambung ia isim itu dengannya dengan la. Okey, bermaksud la dengan rajula itu. Misal ayat tadi kan, rajula kan isim bagi la. Okey, la dengan rajula tidak boleh ada penengah, tidak boleh ada fasil yang memisahkan antara la dan juga isimnya. Kalau ada fasil apa jadi? Saya ati. Okey. So, syarat ini adalah syarat untuk memperamalkan ataupun memperamalkan la itu sebagai amal inna. Okey. So, syarat ini adalah syarat bisyarti ini adalah namanya syartu i'maliha amala inna. Okey. So syarat untuk memperamalkan la itu dengan amalan inna ada dua lah. Okey, syaratu i'maliha amala inna ada dua. Okey, sekira-kira kalau tidak cukup salah satu daripada dua syarat itu, maka akan ada something berlaku lah. Sama ada la itu tidak boleh langsung untuk diperamalkan, ataupun ada syarat-syarat lain yang perlu dipenuhi supaya dia itu boleh beramal. Okey. Lagi? Okey. So ini sekarang tadi itu cerita pasal la. La itu boleh beramal seperti inna ke tidak boleh beramal seperti inna? Itu ada dua syarat. Sekarang ni cerita pasal bukan la lagi tapi isim bagi la. Okey. Isim bagi la ada tiga. Sama ada mufrad ataupun mudhaf ataupun syabih bin mudhaf. Sekarang ini macam mana kalau isim yang mudhaf ataupun musyabbah bil mudhaf? Apa maksud musyabbah bil mudhaf? Saya ati. Okey, so kalau isimnya itu adalah mudhaf dan juga syabih bil mudhaf, maka fahuwa ay falismu, maka isim tersebut mu'rabun mansubun. Okey, dia itu berstatus mu'rab dan mu'rabnya itu hukumnya adalah mansub, bukan marfu', bukan majrur, akan tapi mansub. Contoh dia apa? La sahiba ilmin mamkutun. Okey, la sahiba ilmin mamkutun ini adalah mudhaf, ini mudhaf ilaih. Okey, so sahiba ini adalah ismu la mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah wa huwa mudhaf. Okey, kemudian ilmin mudhafun ilaih majrur. Kemudian mana khabar bagi la? Aywa mamkutun. Mamkutun ni maksudnya celaka ataupun dijauhkan daripada rahmat lah. Okey, mamkutun maksudnya maghdub. Okey, maghdub. Kemudian itu contoh untuk kalau dia punya isim itu, okey, kalau isim dia ini adalah mudhaf. Macam mana kalau isim dia syabih bil mudhaf? Okey, syabih bil mudhaf contoh dia apa? Tali'an jabalan. Okey. Sebab apa? Sebab tali'an ini adalah isim wasaf. Okey, dia adalah isim yang beramal seperti fi'il. Okey, merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ulun bih sekiranya mutaaddi. Jadi tali'an itu adalah isim bagi la. Okey, mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah. Jabalan, kita nak i'rab macam mana? Jabalan. Maf'ul bagi tali'an. Okey, maf'ulun bih mansubun bi tali'an. Okey, jabalan maf'ulun bihi mansubun bi tali'an. Wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah. Okey, sebab itu tali'an itu adalah dipanggil syabih bil mudhaf. Okey, dia bukan mudhaf. Dia syabih bil mudhaf. Kemudian hadirun itu adalah isim khabar bagi la. Okey, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah. Okey, so ini contoh untuk kalau isim bagi la itu adalah syabih bil mudhaf. Apa yang dimaksudkan dengan musyabbah bil mudhaf? Dan bermula suatu lafaz yang ditashbihkan akan lafaz itu dengan al-mudhaf. Apakah dia? Mattasala bihi syai'un min tamami ma'nahu. Okey. Suatu barang yang bersambung dengannya barang oleh sesuatu min tamami ma'nahu.
yang menjadi penyempurna bagi maknanya ma. Okey. So syai'un ini, syai'un dia menjadi penyempurna bagi ma. Okey, misal kata ma itu adalah tali'an. Tali'an okey. So tali'an itu dipanggil musyabbah bin mudhaf. Okey, mattasala bi. Perhatikan dengan tali'an jabalan. Okey. Boleh padam tak? Tak boleh padam. Nak padam kena bayar. Okey. Naam. Tali'an jabalan. Perhatikan tali'an jabalan. Tali'an itu syabih bin mudhaf. Okey. Apa kalau kita relatekan dengan ta'rif dia tadi, ma ittasala bihi. Tali'an ini mattasala bihi syai'un. Mana syai'un? Jabalan. Okey, syai'un min tamami ma'nahu. Yang mana jabalan ini adalah sebahagian daripada penyempurna bagi makna tali'an. Okey. So tali'an itu adalah ma ittasala bihi syai'un, iaitu jabalan min tamami ma'nahu. Yang mana jabalan itu adalah syai'un min tamami ma'nahu, sebahagian daripada penyempurnaan makna baginya, bagi tali'an. Okey, itu maksud asy-syabih ataupun al-musyabbah bin mudhaf. Dua-dua boleh. Asy-syabih dengan maksud isim maf'ul, al-musyabbah memang betul-betul isim maf'ul. Okey, ma fi mushkilah. Lagi? Okey. Itu kalau isim dia kita masih lagi cerita pasal isim la an-nafiyah lil jinsi. Itu kalau isimnya adalah mudhaf ataupun syabih bil mudhaf, dia adalah mu'rab mansub. Macam mana kalau isimnya adalah mufrad? Okey, apa yang kita maksudkan mufrad dekat sini? Saya arti ta'rif dia kat bawah ni. Okey. Okey, kalau isim la itu adalah mufrad, maka apa yang perlu kita buat? Okey, buniya ala ma yunsabu bihi law kana mu'raban. Nescaya dibina akan isim tersebut ala ma yunsabu bihi, atas barang yang nasabkan akan mufrad itu dengannya, dengan barang. Okey, yunsabu ini dia punya naib fa'il dia adalah mufrad. Okey, mufrad. Bihi bima. Okey. Bunya, nescaya dibina akan isim tersebut atas barang yang dinasabkan akan mufrad itu dengannya, dengan ma. Lau kana mu'raban, sekiranya adalah ia mufrad itu mu'rab. So kalau lafaz mufrad itu mu'rab, misal kata rajulan. Okey, so kalau rajulan dinasabkan ala al-fathati, okey, mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah, maka apabila dibina dia akan jadi mabniun ala al-fathi. Kalaulah mufrad dia itu adalah berupa musanna, contohnya rajulaini. Okey, so rajulaini apabila dibinakan dia akan jadi mabniun ala al-ya'i. Okey, begitu juga kalau dia punya mufrad itu berupa jamak muannas salim, muslimati, raaitu muslimatin. Bila kata muslimatin, maka apabila dibinakan dia akan jadi mabniun ala al-kasri. Okey, begitu juga kalau mufrad itu berupa jamak mudzakkar salim, dia akan jadi muslimina. So kalau dibinakan dia akan jadi mabniun alal ya'i. Otaknya ke sini jangan tinggal. Okey. Nanti kita akan tengok bawah tu. Okey, wa na'ni bil mufradi huna. ونعني بالمفرد هنا وفي باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف وإن كان مثنى أو مجموعا. Okey, so kalau perasan tadi kenapa kita sebut mufrad tapi musanna? Mufrad tapi jamak muannas salim, mufrad tapi jamak muzakkar salim. Macam mana ni? Aywa, sebab mufrad kita dah lalu sebelum ini, mufrad di dalam kitab Mutamimah ada berapa makna? Ada 4 makna. Ada 4 makna. Okey. Mufrad dalam bab al-i'rab ma laisa musannan wala jam'an wala mulhaqan bihima wala min al-asma'il khamsah. Okey, kemudian makna yang kedua mufrad pada bab khabar, kan? Ma laisa jumlatan wala syabihan biha. Kemudian mufrad dalam bab apa? Dalam bab la lah ataupun dalam bab munada. Okey, ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Kemudian yang keempat, mufrad dalam bab apa? Dalam bab alam. Aywa, ma laisa murakkaban. Okey, ma laisa murakkaban.
Okey, so kat sini mufrad di dalam bab la nafiyah lil jinsi itu maksud dia ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Barang yang bukanlah mudhaf dan bukan syabih bin mudhaf, bukan syabih bin mudhaf wa in kana musannan, meskipun adalah ia barang itu musanna ataupun jamak. Okey, sebab apa? Sebab dia berbeza makna dia. Okey, so dekat sini ada mufrad yang musanna, ada mufrad yang jamak. Okey. So mufrad tadi tu dia kata mufrad itu dibina di atas apa yang dinasabkan akan mufrad tersebut. Apa maksud dia? Okey, kita perincikan. Fa in kana mufradan atau jam'an taksirin bunya al-fath. Okey, maka sekiranya adalah ia mana ni? Ia mufrad. Okey. Ia mufrad kat sini dengan maksud ni. Okey. Mufradan kat sini dengan maksud ma laisa musannan wala jam'an wala mulhaqan bihima wala min al-asma'il khamsah. Okey, so kalau adalah ia mufrad itu mufrad ataupun jamak taksir, nescaya bunya ala al-fathi, nescaya dibina akan dia atas fathi. Contoh dia apa? La rajula hadirun. Okey, itu mufrad. Okey, begitu juga la rijala itu jamak taksir. Okey, maka kalau kita perhatikan rajulan, kalau dinasabkan jadi raaitu rajulan. Kalau rijala, okey, kalau kita nasabkan jadi raaitu rijalan. Kan tapi bila dibinakan dia hanya ambil baris yang asal sahaja, tidak diilhaqkan nun sakinah. Okey, wala rijala hadiruna. Okey, itu satu. Nah, lagi. Wa in kana musannan aw jam'an mudhakkarin saliman bunya al-ya. Okey. Dan sekiranya adalah ia mufrad itu musannan atau jama'a muzakkarin saliman ataupun jama' muzakkarin saliman. Ayo perhatikan. Saliman. Saliman tu i'rab jadi apa? Saliman ni i'rab jadi apa ni? Na'at bagi na'at bagi jam'a. Okey. So dekat lafaz-lafaz akan datang. Okey, saliman itu dijadikan na'at bagi jam'ah. Jadi kalau jam'ah itu baris atas, saliman pun baris atas. Okey. Misal kata kalau jam'al mudzakkari as-salima, jam'ul mudzakkari as-salimu, bukan as-salimi. Okey. Okey. Jam'ah mudzakkarin salima. Okey, kalau musanna mansub bi apa? Musanna mansub bil ya. Okey, jama' mudzakkar salim mansub bil ya juga. Okey, sebab itu kalau musanna mansub bil ya, jamak muzakkar salim mansub bil ya, apabila dibina dia akan bunya 'alal ya. Okey, itu yang dimaksudkan ma yubna 'alaihi mudhari'uhu ataupun ma yunsabu bihi. Okey, mabniyun 'ala ma yunsabu bihi. Okey, nahwu la rajulaini fid dari. Tidak ada dua lelaki di dalam rumah. Okey, tidak ada jenis dua lelaki di dalam rumah. So rajulaini i'rab dia macam mana? Ismula mabniyun 'alal ya'i. Mabniyun 'alal ya'i fi mahalli nasbin. Okey, fi mahalli nasbin. Okey. Kemudian begitu juga la qa'imina. Qa'imina kalimah apa tu? Musanna ke jamak? Qa'imina. Jamak muzakkar salim. Macam mana nak i'rab? Ismula mabniyun 'alal ya'i fi mahalli nasbin. Okey, fi mahalli nasbin. Okey. Terus wa in kana jam'an muannatsin saliman bunya 'alal kasr. Dan sekiranya adalah ia mufrad itu jamak muannas salim. Okey, jamak muannas salim, kalau jamak muannas salim dia mansub atas apa? Mansubun bil kasrah az-zahirah. Betul tak? Wa alamatu kasrihi wa alamatu nasbihi al-kasrah. Okey. So bila mansubnya itu kasrah, maka apabila dia diisim bagi la an-nafiyah lil jinsi, dia bunya 'alal kasri. Nahwu la muslimati hadiratun. Okey, la muslimati hadiratun, tidak ada jenis muslimat yang hadir mereka itu. Okey. So macam mana nak i'rab muslimati? Muslimati ismula mabniyun 'alal kasri fi mahalli nasbin. Okey, ada pandangan kedua wa qad yubna 'alal fathi, dan terkadang dibina akan jamak muannas salim ini di atas fathah. Okey, di atas fathah. Okey, la muslimata. Naam. Okey, itu kalau cerita pasal isim inna ini adalah isim la adalah isim yang mufrad. Apa maksud mufrad kat sini? Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Okey. Naam.
Itu cerita pasal isim bagi la. Okey, kemudian terus. وإذا تكررت لا نحو لا حول ولا قوة جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع. Okey. Dan sekiranya berulang-ulang oleh la seperti la haula wala quwata. Okey, so sekarang ni la nafiyah di jinsi itu berulang-ulang. Okey, kalau berulang-ulang macam mana cara bacaan dia? Jaza fin nakirati harus pada nakirah yang pertama. Mana nakirah yang pertama? Haula. Okey. So nakirah yang pertama iaitu haula harus padanya ada dua wajah iaitu al-fathatu war-raf'u. Okey. Al-fathatu war-raf'u. Okey. Tu kalau an-nakirah al-ula. Okey. فإن فتحتها جاز في الثانية ثلاثة أوجه الفتح والنصب والرفع. Okey. Maka sekiranya menfatahah oleh engkau, kita ambil baris yang pertama. Menfatahah oleh engkau dia akan nakirah yang pertama. An-nakiratul ula, akan nakirah yang pertama ni kau baca dengan haula. Okey, mabniun 'alal fathi. Okey, kat sini kita kena bezakan antara al-fathu dengan an-nasbu. Okey. Al-fathu, al-kasru, ad-dhammu, as-sukun itu alamat apa? Alamatul bina. Okey, alamatul bina. Tapi kalau ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru itu apa? Itu adalah anwa'ul i'rab. Betul tak? Aqsamul i'rab. So kena peka kalau dia sebut al-fathu. Okey, bila al-fathu itu adalah al-bina. Okey, kalau dia sebut ar-raf'u sahaja, okey, terus ar-raf'u itu adalah aqsamul i'rab. An-nasbu itu terus aqsamul i'rab. So kalau kat sini dia sebut dua, okey, al-fathu. Maksudnya apa ni? Mabniun 'ala al-fathi. Kalau ni mabniun 'ala al-fathi ataupun mabniun 'ala ma yunsabu bihi. Okey, dia bagi syarat satu sahaja al-fathu. Tapi hakikatnya adalah mabniun 'ala ma yunsabu bihi. Okey, ar-raf'u ni maksudnya apa ni? Mabni ke mu'rab? Mu'rab. Okey. Okey. So kalau engkau fatahahkan yang pertama, nakirah yang pertama, kau baca la haula. La quwata ini nakirah yang kedua ni kau boleh baca berapa wajah. Okey. Wa in fa in fatahtaha, maka sekiranya menfatahahkan engkau dia akan haula ini akan nakirah yang pertama, jaza fi tsaniyati, nescaya harus pada nakirah yang kedua. As-tsaniyah ni ai an-nakirah as-tsaniyah. Okey. An-nakirah as-tsaniyah. Okey. Harus pada nakirah yang kedua itu seperti quwata ini, kalimah quwata salah satu aujihin. Yang pertama harus membaca al-fathu. Al-fathu ni mabni ke mu'rab? Al-fathu mabniun 'ala ma yunsabu bihi. An-nasbu mabni ke mu'rab? Mu'rab. Ar-raf'u mabni ke mu'rab? Mu'rab. Okey. So kalau kita baca la haula wala quwata ini boleh baca tiga wajah. Sama ada la haula wala quwata ataupun kita baca nasab la haula wala quwatan ataupun kita baca rafa' la haula wala quwatun. Okey, tiga wajah. Itu kalau kita memfatahahkan akan haula. Wa in rafa'ta وإن رفعت الأولى جاز لك في الثانية وجهان رفع. Dan sekiranya merafa'kan oleh engkau akan yang pertama. Atau masuk merafa'kan yang pertama. Kalau kita rafa'kan yang pertama ni kita baca macam mana? La haulun. Aywa la haulun. Kalau kita baca la haulun untuk nakirah yang pertama, nakirah yang kedua ada berapa wajah? Nescaya harus bagi engkau pada nakirah yang kedua ini, as-tsaniyah ni maksudnya ai an-nakirah as-tsaniyah. Okey, wajahan, dua wajah. Yang pertama ar-raf'u. So kalau ar-raf'u macam mana? Baca dia la haulun wala quwata. La haulun wala quwata. Kemudian harus untuk wajah yang kedua. Kita baca macam mana? La haulun wala quwatun. Itu untuk ar-raf'u. Kalau kita baca al-fathu untuk nakirah yang kedua, untuk quwah ini baca macam mana? La haulun wala quwata. Okey. So nak bagi jelas terus kita masuk pertemindah lah. Okey. Bismillah. Kupu-kupu. Okey. Okey.
sekiranya berulang-ulang oleh la. Okey, jaza fin nakiratul ula al-fathu ataupun jaza fin nakiratil ula ar-raf'u. So kalau al-fathu kita baca la haula, kalau ar-raf'u kita baca la haulun. Okey, kalau kita baca la haula dekat nakirah yang kedua kita boleh baca 3 wajah. Okey, la haula wala quwwata illa billah. Okey, la haula, kemudian cara yang kedua ataupun ialah wajah yang kedua kita boleh baca la haula wala quwwatan. Kemudian wajah yang ketiga kita boleh baca la haula wala quwwatun. Okey, i'rab untuk yang pertama ni la haula wala quwwata, macam mana i'rab dia? Ala i'mali la ats-tsaniyah kal ula. Okey, atas wajah bahawa kita memperamalkan la yang kedua ini, wala quwwata itu la yang kedua kita memperamalkan seperti mana kita memperamalkan la yang pertama. Jadi kalau kita nak i'rabkan satu-satu untuk la haula wala quwwata illa billah ni, la nafiyatul jinsi, haula ismu bagi la. Okey, kemudian mana khabar bagi la? Mahzuf. Okey, kemudian la quwwata itu sama juga, la quwwata, la itu adalah la an-nafiyatul jinsi, kemudian quwwata isim baginya mansub mabniun ala al-fathi, kemudian mana khabar dia? Mahzuf juga. Okey, so sekarang ini ada 2 jumlah. Okey, la haula isimnya bersama khabarnya, kemudian khabarnya mahzuf, itu satu jumlah. Jumlah yang kedua wala quwwata, la bersama dengan isimnya, khabarnya mahzuf. Okey, so kalau atas jalan yang pertama ini dia adalah ataf jumlah atas jumlah. Okey, dalam kalam ini ada 2 jumlah. Okey, kalau i'rab yang kedua la haula wala quwwatan, yang kedua itu kita baca dengan nasab, wala quwwatan. Macam mana cara i'rab dia? Okey, ala ja'li la az-zaidah li ta'kidin nafi. Okey, perhatikan la haula kat sini tak boleh lukis. Okey, so bayangkanlah. Okey, la haula wala, dekat la yang kedua ini, la yang kedua itu kita i'rab dia sebagai la az-zaidah. Okey, li ta'kidin nafi. Kemudian ala ja'li atfi wa atfi ma ba'daha ala mahall ismi la qablaha. Macam mana ni? Okey, dan kita atafkan akan barang yang selepas daripada la zaidah itu, iaitu quwwatan, kita ma'atufkan ke atas mahal bagi isim la. Faham tak? Okey, lukis, kena lukis ni. Ada tempat kosong tak? Okey, la haula. Okey, la haula ini dia ada mahal bagi la bersama dengan isimnya. Satu. La haula juga dia ada mahal bagi isim la. Okey, kalau kita kata yang pertama, mahal bagi la bersama dengan isimnya, mahalnya adalah marfu', mubtada'. Kalau kita kata haula mahal bagi isim la, mahal bagi isim la itu adalah hukumnya adalah mansub. Okey, dapat beza antara mahal la bersama dengan isimnya ataupun mahal bagi isim la. Ada beza. Okey, ada beza. Okey, sebab mahal bagi la bersama dengan isimnya, adalah marfu'. Kalau mahal bagi isim la sahaja, itu adalah mansub. Okey, kita tengok tadi. Ala ja'li la zaidah. So la haula wala quwwatan. La quwwatan, la kat situ la zaidah. Habis quwwatan macam mana? Quwwatan itu kan mansub. Wala quwwata, waw itu adalah waw ataf. Okey, waw ataf, quwwatan itu ma'tuf. Mana ma'tuf alaih dia? Ma'tuf alaih dia adalah bukan haula, akan tapi tempat bagi haula. Dapat? Kita dah kata tadi haula itu adalah i'rab dia apa tadi? Haula isim bagilah. Isim bagilah mabniun 'ala al-fathi fi mahalli nasbin. Okey, fi mahalli nasbin. Jadi kalau quwwatan itu macam mana boleh mansub? Disebabkan diatafkan ke atas mahal bagi haula. Okey, mahal bagi haula. Ala, sebab dia kata wa'at fi ma ba'daha, iaitu quwwatan ala mahal ismi la qablaha. Okey, diatafkan akan quwwatan itu, dimaktufkan ke atas tempat bagi haula, tempat bagi isim la, iaitu nasab. Okey, itu kalau kita nak ataf atas tempat bagi haula. Boleh tak kalau kita nak ataf atas lafaz la itu sendiri?
Okey, pilihan yang kedua, kuwatan itu kita boleh i'rab jadi ala ja'li la zaidan. Okey, la kuwatan, la itu masih lagi la zaidah. Okey, tujuannya adalah li taukidin nafi. Kemudian wala kuwatan, waw itu adalah wawul ataf. Okey, wa atfu ma ba'daha, kuwatan itu ala lafzi ism. Kalau atas tadi ni ala mahalli ism. Sekarang ini ala lafzi ism wa in kana mabniyan. Okey. So ini atas pandangan yang kedua, lafaz isim bagi haula ya, lafaz isim bagi la itu iaitu haula, lafaznya itu masih lagi mansub walaupun dia mabni. Walaupun dia mabni. Tapi ini pandangan yang kedua lah. Okey, yang masyhur kita ambil pandangan yang pertama lah. Okey. Yang mana kuwatan itu ma'tufun ala mahal ismila. Okey. Tu kalau kita baca la haula wala quwwatan illa billah. Macam mana kalau kita baca la haula wala quwwatun illa billah? Kita kena refresh balik tadi. Tempat bagi la dan juga isimnya itu, tempat itu hukumnya apa? Marfu' mubtada. Okey, marfu' mubtada. So macam mana boleh baca quwwatun? Sama juga. Wala quwwatun, la itu adalah la zaidah. Wala quwwatun, la itu adalah la zaidah. Kemudian wala quwwatun, waw itu waw ataf. Okey, waw ataf, la itu la zaidah. Quwwatun itu adalah ma'tuf. Mana ma'tuf alaih dia? Wa atfi ma ba'daha, iaitu quwwatun ala mahalli la al-ula ma'asmiha. Okey, jadi quwwatun itu dimaktufkan ke atas la bersama dengan isimnya. Tempat bagi la bersama dengan isimnya. Okey, kalau kita nak lukis lain sekali, mana tempatnya? Okey. La haula wala quwwatun. Wala quwwatun. Okey, waw ini waw ataf. Bila kata waw ataf, kemudian lam alif, la ini adalah la zaidah. Tujuannya hanya satu saja, li taukidin nafi. Dia tak ada tugas lain. Dia tak ada amal, dia tak ada tugas. Okey. Kemudian bila kata waw ataf, kena ada ma'tuf. Mana ma'tuf dia? Quwwatun. Bila kata ada ma'tuf, mesti ada ma'tuf alaih. Dekat sebelum ni, dekat belakang ni tak ada yang marfu'. Okey, secara lafaz tak ada yang marfu'. Okey. Haula tempat dia adalah nasab. La pula tak ada tempat. Okey. So kita kena ambil apa? Kita kena ambil tempat bagi la bersama Allah. Pen pun letih. Okey. La bersama dengan isimnya. Okey, satu set tempat bagi la dan juga isimnya ini adalah marfu'. Atas dasar inilah, quwwatun itu boleh jadi marfu' disebabkan apa? Diatafkan ke atas mahal bagi la bersama dengan isimnya. Dapat? Berbeza dengan yang nasab tadi tu, dia hanya ma'tuf atas tempat apa? Tempat apa tadi? Kalau nasab, tempat bagi apa? Tempat bagi isim bagi la. Okey, tempat iaitu tempat haula. Okey. Naam. Okey, tu cara nak i'rab. Kalau kita baca la haula, kemudian boleh dia punya nakirah yang kedua itu ada tiga pilihan. La haula wala quwwata, la haula wala quwwatun, quwwatan, la haula wala quwwatun. Ada kekuatan tak nak faham? Tiada daya dan upaya untuk kita faham melainkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. So minta daripada Allah Taala lah. Sebab tu musannif sengaja datangkan la haula wala quwwata illa billah. Sebab memang sungguhlah kita gunakan kanzu min kunuzil jannah. Okey. Kalau nakirah yang pertama haula kita baca dengan fathah. Okey, mabniun ala ma yansabu bihi. Kalau kita baca dengan rafa' la haulun. Okey, untuk pilihan untuk quwwatun itu ada berapa pilihan? Ada dua pilihan saja. Iaitu la haulun wala quwwatun ataupun la haulun wala quwwata. Okey. Cuba kita praktikkan. La haulun wala quwwatun. Macam mana nak i'rab wala quwwatun? La itu la apa? La zaidah. Waw itu waw apa? Waw ataf. Quwwatun. Ma'tuf ala apa? Ma'tuf ala tempat bagi la dan juga haulun. Okey? Ataupun yes. Ataupun dia ma'tuf ala haulun. Ma'tuf ala haulun. Naam. Ma'tuf ala haulun. Sebab apa? Sebab la haulun la itu bukanlah la an-nafiyah lil jinsi. Akan tapi la haulun itu adalah la al-hijaziyah yang beramal seperti laisa. Yang mana laisa amal dia macam mana? Merafa'kan isim
menasabkan khabar. Okey. So kalau merafa'kan isim, haulun itu adalah isim bagi la. So rafa'. Kemudian mana khabar dia mahzuf. Okey, mahzuf. Begitu juga quwwatun, la itu boleh kita kata la zaidah ataupun la itu adalah la hijaziyah. Okey. So macam mana i'rab dia? Bi'imali la al-ula amala laisa. Okey, dengan memperamalkan la yang pertama itu la haula sebagai amal bagi laisa, iaitu la hijaziyah lah. Kan kita dah lalu sebelum ni al-huruf al-musyabbahah bi laisa ada berapa? Al-huruf al-musyabbahah bi laisa ada 4. Apa dia? Ma, la, in dengan lata. Okey, kalau ma itu nama ma apa? Ma hijaziyah. La itu la apa? Sama juga la hijaziyah. In apa? In itu namanya apa? In al-alawiyah ataupun in ahlil aliyah. Okey, in ahlul aliyah dan juga lata. Okey. Tadi la haula, la haulun wa taqdiru la ats-tsaniyah zaidatan. So la yang kedua itu zaidah wa atfu ma ba'daha ala ma qablaha. Kemudian quwwatun itu ma'tuf ala haulun. Okey. Kemudian la haulun wala quwwata, i'rab dia macam mana? Bi'imali la al-ula amala laisa. Okey, la haulun, la yang pertama itu la al-hijaziyah, beramal seperti laisa. Kemudian la quwwata, macam mana boleh jadi la quwwata? Okey, i'mali la ats-tsaniyah amala inna. Okey, dia memperamalkan la yang kedua itu sebagai amal inna, an-nafiyah lil jinsi. Wa takunu jumlatu la ma'asmiha wa khabariha atfan 'ala al-jumlati qablaha. Dan jadilah jumlah la quwwata itu, la bersama dengan isimnya dan juga khabarnya yang mahzuf itu, jumlah la quwwata itu ma'tufun 'ala jumlah qablaha. Jadi dalam ayat la haulun wala quwwata itu ada 2 jumlah. Kalau yang ni la haulun wala quwwatun itu hanya ada 1 jumlah sahaja. Okey, sebab apa? Sebab wala quwwatun, la itu adalah zaidah, quwwatun itu ma'tuf 'ala haulun. Okey, so itu hanya 1 jumlah sahaja. Dalam kalam ini hanya ada 1 jumlah. Kalau la haulun wala quwwata, dalam kalam ini ada 2 jumlah. Okey, jumlah yang pertama la haulun dengan la itu adalah la al-hijaziyah. Okey, kemudian wala quwwata, la quwwata la an-nafiyah lil jinsi. Okey, so ada jumlah pertama dengan la hijaziyah, jumlah yang kedua dengan la an-nafiyah lil jinsi. Okey, kemudian ada waw ataf itu jadi min atfil jumlah 'ala al-jumlah. Okey. So total ada 5 cara bacaan. Snap. Yang berkat kopi tadi, alhamdulillah. Okey, 5 wajah bagi la haula wala quwwata illa billah. Okey. Itu kalau berulang-ulang oleh la. Okey, wa idza takarrarat la. Macam mana kalau la itu tidak berulang-ulang? Okey. Wa illam takarrarat la. Okey. Ni yang pertama tadi kita dah tengok. Okey, cara macam mana isim dia itu mudhaf atau musyabih bil mudhaf. Macam mana kalau isim dia mufrad, kemudian kalau isim dia mufrad, hukum dia apa? Bunya ala ma yunsabu bihi law kana mu'raban. Kemudian dia ada jadi 3. So boleh snap yang ni dululah. Okey, ni cerita pasal isim la. Boleh snap. Silakan. Ni cerita pasal isim la ada 3 kategori, mufrad, mudhaf dan juga syabih bil mudhaf, dan setiap i'rab bagi ke semua isim itu. Okey. Dah. Kemudian okey. Boleh baca matan yang seterusnya? Wa in atafta wa lam tatakarrar ila wajaba hukm nakirati al-ula. Wa jaza fi thaniyati ar-raf'u wan nasbu nahu hawla wa quwwatu. Okey. Wa in atafta wa lam tatakarrar la. Dan sekiranya mengataf oleh engkau akan nakirah yang kedua dengan nakirah yang pertama, wa lam tatakarrar la, dan tidak berulang-ulang oleh la, wajaba fathun nakiratil ula, wajib oleh menfatahah akan nakirah yang pertama, la haula. Wajaza fi tsaniyati ar-raf'u wan nasbu. Manakala untuk nakirah yang kedua,
Okey, wajaza fi tsaniyati ay fi nakirah ats-tsaniyah. Okey, fi tsaniyah ay okey, tadi wa in atafta letak terus kat sini. Takdir ni apa? Wa in atafta an-nakiratain. Okey, sekiranya ma'ataf oleh engkau akan kedua-dua nakirah itu, nakirah yang pertama dengan nakirah yang kedua, walam tatakarrar al-la, dan tidak berulang oleh huruf la. Okey, wajaba fathun nakiratul ula, wajib oleh memfathah akan nakirah yang pertama, la haula. Wajaza fi tsaniyati ay wajaza fi nakirah ats-tsaniyah. Okey, dan harus pada nakirah yang kedua itu ada dua wajah. Yang pertama ar-raf'u. Bila kata ar-raf'u apa tadi? Mu'rab ke mabni? Mu'rab. Okey, kemudian itu wajah yang pertama, wajah yang kedua an-nasbu. Mu'rab ke mabni? Mu'rab juga. Okey, so dia akan jadi la haula wala quwwatun, boleh juga baca la haula wala quwwatan. Okey, kenapa tidak boleh baca la haula wala quwwata lagi? Okey, disebabkan tidak ada pengulangan la. Okey, apabila tidak ada pengulangan la yang berfungsi hanyalah la yang pertama sahaja. Okey, la yang pertama ini amalan dia hanya kena dekat haula sahaja. Dia tidak melompat kepada ma'tuf. Okey, tidak melompat kepada tabi' bagi haula. Okey. Terus وإذا نعت اسم لا بنعت مفرد ولم يفصل بين النعت والمنعوت فاصل. Okey, kejap. Ini cerita pasal in atafta walam, kalau engkau ataf dan tidak berulang oleh la. Okey, kita tengok dekat jadual. Dia dekat sini. Wa in atafta ala ismi la walam tatakarrar la wajaba fathun nakiratul ula. Thumma jaza fi an-nakirati ats-tsaniyah ar-raf'u la haula wala quwwatun la haula wala quwwatan. Okey, boleh snap yang ni ya. Snap terus untuk yang ni wa in atafta. Okey. Itu kalau kita atafkan. Macam mana kalau kita nak letakkan sifat bagi isim la? Okey. Dari tadi la rajula fid dari. Macam mana kalau kita sifatkan la rajula zakiyun ataupun la rajula zakiyan? Kena baca macam mana? Okey, kita nak sifatkan rajul itu tadi. Wa in laysa li wa idza nu'ita وإذا نعت اسم لا بنعت مفرد ولم يفصل بين النعت والمنعوت فاصل. نحو رجل ظريف جالس. جاز في النعت الفتح والنصب والرفع. Okey. Dan sekiranya dinaatkan ataupun diwasafkan, dinaatkan akan isim bagilah. Dinaatkan isim bagilah dengan bina'atin mufradin. Tengok ni, dengan na'at mufrad. Berarti bukan na'at mudhaf, bukan na'at jumlah, na'at mufrad. Okey, yang pertama. Yang kedua, walam yafsil bainan na'ti wal man'uti fasilun. Dan tidak memisahkan di antara na'at dan juga man'utnya oleh suatu fasil pun. Okey, so apabila na'at itu na'at mufrad dan tidak memisahkan di antara na'at dan juga man'ut itu suatu fasil pun, seperti apa? Seperti la rajula zarifun jalisun. La rajula, la, cuba i'rab. La apa dia? An-nafiyatu lil jinsi. Kemudian rajula i'rab jadi ismu la. Mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Okey, zarifun. Na'tun. Okey, na'tun bagi isim la marfu'un. Kemudian jalisun i'rab jadi khabar bagi la. Okey, so jalisun itu adalah khabar bagi la. Okey, so ni cerita pasal apa? Ni cerita pasal ni, zarif ni. Iaitu na'at bagi rajula. Okey, zarif ini kalau dia itu adalah na'at mufrad. Okey, kemudian tidak ada memisahkan di antara zarif dengan rajul, antara na'at dengan man'ut, antara na'at dengan man'ut ini tidak dipisahkan oleh apa-apa fasil, maka jaza fi na'ti, nescaya harus pada na'at tersebut, iaitu pada zarif itu harus berapa wajah? 3 wajah. Okey, harus al-fathu ataupun kalau al-fathu mabni ke mu'rab? Aywa, mabni. So dia akan jadi macam mana? La rajula zarifa, la rajula zarifa jalisun. Aywa. Kemudian pilihan yang kedua an-nasbu, mabni ke mu'rab?
Mu'rab dia akan jadi macam mana? Rajula zarifan jalisun. Aywa, la rajula zarifan jalisun. Pilihan yang ketiga, ar-raf'u. Okey, dia akan jadi macam mana? La rajula zarifun jalisun. Okey, la rajula zarifun jalisun. Macam mana nak i'rab tu? Okey, kita tengok jadual. Okey, wa in nu'ita ismula. Okey. Dia pecah 3 pula. Okey. Okey, isim bagi la ini na'at bagi isim la. So sekarang ni cerita pasal na'at bagi isim la. Okey, na'at bagi isim la itu bina'atin mufradin wa lam yafsil bainan na'ti wal man'uti fasilun. Itu yang kita dah cerita tadi. Allahu akbar. Okey. So kalau kat sini berapa cara bacaan dia? Ada 3. Al-fathu, an-nasbu dengan ar-raf'u. So kalau al-fathu dibaca la rajula zarifa fid dari. I'rab dia macam mana? Ala taqdiri an-nasifata. Okey, kita dapatkan. Ala taqdiri an-nasifata wal mausufa rukiba. Okey, rukiba tarkiba 15. So rajula zarifa itu ditakdirkan dan diterkibkan sebagaimana terkib 15 ataupun 15 lah patutnya. Okey, summa udkhilat la alaihima, kemudian dimasukkan la ke atas kedua-duanya itu ba'da an sara kasmin wahidin, selepas daripada menjadilah keduanya itu sebagai seolah-olah satu isim sahaja. Okey, so rajula zarifa itu kalau nak di'rabkan jadi mabniyun ala fathil juz'aini, sama seperti kita i'rab 15 ataupun 14 ataupun 14, sama, mabniyun ala fathil juz'aini. Dapat? So macam mana nak i'rab rajula zarifa? Rajula zarifa ismula mabniyun ala fathil juz'aini fi mahalli nasbin. So ingat perkataan ni, mabniyun ala fathil juz'aini. So tulislah dekat kita antum tu, tulis kat matan terus. Mabniyun ala fathil juz'aini. Mabniyun ala fathil juz'aini. Okey. Naam. Okey. Kemudian itu kalau kita baca zarifa itu, kita baca na'at itu sebagai mabniyun ala al-fathi. Kalau kita baca la rajula zarifan fid dari, okey, i'rab dia sama macam tadilah, ada 2. Ala annahu na'tun li mahal, bagi isim la, bahawasanya zarifan itu adalah na'at bagi mahal isim la. Okey, so zarifan na'tun li mahal ismi la mansubun wa alamatu nasbihi al-fatahah az-zahirah. Ataupun kita boleh juga wa yajuzu an yakuna na'tan lismi la ala lafzi, bukan ala mahallihi, ala lafzi wa in kana mabniyan. Okey, jadi zarifan kita boleh juga i'rab jadi na'tun li lafzi ismi la mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah. Okey, ala kulli hal zarifan itu dia akan jadi na'tun mansubun. Cumanya na'tun bagi apa? Na'tun bagi mahal rajula ataupun na'tun bagi lafaz rajula, itu khilaf. Okey. Naam. Itu kalau kita baca zarifan. Okey, bacaan yang ketiga kita boleh baca ar-raf'u la rajula zarifun fid dari. Cara i'rab dia ala annahu na'tun li mahalli la ma'asmiha. Okey, jadi zarfun itu di Arab jadi na'tun li mahalli la ma'asmiha marfu'an wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah. Okey, sebagaimana tadi la haula wala quwwatun. La haula wala quwwatun. Okey, so boleh jap. Boleh snap yang ni. Snap okey. Okey. Itu kalau na'at. Macam mana kalau selepas isim la itu adalah atfu bayan ataupun badal nakirah, badal munakkar ataupun tabi' yang lain? Aywa.
Ini penting. Wa kan na'ti fil wujuhi thalathah atfu bayanin at-tawkidul lafzil muttasil al-badal in kana nakiratan. So ni snap dulu lah. Snap dulu. Dan seperti na'at juga pada wajah yang tiga itu, boleh rafa', boleh fathah, boleh nasab. Begitu juga kalau selain na'at itu diganti dengan ataf bayan. Okey, begitu juga kalau diganti dengan tawkidul lafzil muttasil. Okey, at-tawkid al-lafzi al-muttasil. Begitu juga kalau an-na'at itu diganti dengan badal in kana nakiratan. Okey, badal nakirah. Okey. Naam, itu cerita pasal isim la kalau dina'atkan. Lagi. Terus fa in fasala فإن فصل بين النعت والمنعوت فاصل أو كان النعت غير مفرد جاز الرفع والنصب فقط. Okey. Yang tadi itu sebelum ni, sekiranya dinaatkan akan isim la bina'atin mufradin, dengan na'at mufrad, dan juga kalau tidak dipisahkan antara na'at dengan man'ut. Macam mana kalau dipisahkan? Fa in fasala bainan na'ti wal man'uti fasilun. Dan maka sekiranya memisahkan di antara na'at dan juga man'ut itu satu fasil, satu pemisah. Ataupun yang kedua adalah na'at itu ghaira mufradin. Okey, adalah na'at itu bukan mufrad, sekira-kira dia itu mudhaf ataupun syabih bil mudhaf, jazar raf'u wan nasbu faqat. Harus padanya dua wajah sahaja. Dua wajah sahaja. Okey, iaitu ar-raf'u wan nasbu. Ar-raf'u wan nasbu ni mabni ke mu'rab? Ar-raf'u wan nasbu mu'rab. Okey, contohnya apa? La rajula jalisun zarifun wa zarifan. Ataupun la rajula tali'an wa tali'un jabalan hadirun. Okey. So mana satu yang dikatakan fasil? Okey. So la rajula zarifun atau zarifan. Zarifun ini na'at. Okey, zarifan pun na'at. Okey, so zarifun na'at kalau kita baca rafa'. Zarifan na'at kalau kita baca nasab. Okey, ni kes apa? Ni kes kalau ada fasil di antara na'at dengan man'ut. Mana fasil dia? Ini jalis. So jalis itu adalah fasil. Okey, ini fasil. Okey, so ada fasil di antara na'at dan man'ut. Disebabkan ada fasil iaitu jalisun, maka na'at itu hanya boleh baca dua wajah sahaja, iaitu rafa' dan juga nasab. Kenapa tidak boleh baca fathah? Okey, kenapa tak boleh baca fathah? Seperti mana kat atas tadi, kita boleh baca la rajula zarifa. Sebab apa? Sebab rajula zarifa itu kan, ingat tak tadi? Rajula zarifa, i'rab dia macam mana? La rajula zarifa mabniun ala fathil juz'aini. Tapi kalau apabila dipisahkan di antara dua juzuk, dah tak jadi juz'aini. Okey, dah akan jadi tiga juzuk. Okey, dan orang Arab nanti Kawakib akan cerita, orang Arab tidak suka untuk menyamakan tiga juzuk ataupun tiga perkataan sebagai satu perkataan yang sama. Okey, dia akan jadi la rajula jalisa zarifa fid dari, itu orang Arab tak suka. Okey, sebab itu tidak ada wajah al-fathu. Yang ada hanyalah ar-raf'u dan juga an-nasbu. Itu kalau ada fasil di antara na'at dan juga man'ut. Macam mana kalau na'at tadi itu bukan mufrad, akan tapi syabih bil mudhaf. Okey, so kalau kat sini mufrad kat sini, perhatikan, bina'atin mufrad kat sini, apa yang dimaksudkan mufrad kat sini? Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Okey, so kalau na'at itu adalah na'at syabih bil mudhaf. Contoh dia apa? La rajula tali'an wa tali'un jabalan hadirun. So rajula itu adalah isim bagi la. Kemudian tali'an itu adalah contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama untuk na'at syabih bil mudhaf. Okey, na'at syabih bil mudhaf kalau dibaca nasab. Kemudian tali'un jabalan sama juga, itu adalah contoh untuk na'at syabih bil mudhaf kalau dibaca rafa'. Hadirun itu adalah khabar bagi la. Okey, so tali'an ini kat tengah-tengah ni adalah tali'an ay tali'an jabalan, maksudnya tali'an jabalan. Okey, ataupun tali'un jabalan, sama je. Okey, min babi hazfil awwal lidilalati tsani alaihi. Okey, so dekat dalam ni ada dua contoh lah. Okey, contoh kalau
na'atnya yang bukan mufrad itu dibaca dengan nasab, ataupun na'at yang bukan mufradnya itu dibaca dengan marfu'. Okey. Kalau kita tengok jadual, ada, jangan risau. Okey. So jadual ini yang pertama tadi kan kalau na'at itu na'at mufrad dan tidak ada fasil. Macam mana kalau na'at itu ada fasil ataupun na'at itu ghairu mufrad? Okey. Kita pecahkan. Ambil. Okey. Satu-satu dululah. Okey, kalau na'at itu ada fasil. Okey, contoh la rajula jalisun zarifun fid dari ataupun la rajula jalisun zarifan fid dari. Kalau kita baca la rajula jalisun itu adalah fasil. Lalu zarifun kita baca marfu'. Okey, macam mana nak i'rab dia? Ala annahu na'tun li mahalli la ma'asmiha. Jadi zarifun i'rab dia adalah na'tun li la ma'asmiha wa marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah. Kalau zarifan, okey, kalau kita baca la rajula jalisun zarifan, sama juga macam atas tadi, kita ada dua pilihan. Sama ada nak menjadikan dia na'at bagi mahal bagi la, mahal bagi rajula, ataupun nak jadikan dia na'at bagi lafaz bagi rajula. Okey. Okey, itu kalau tadi na'at ada fasil di antara na'at dan juga man'ut. Macam mana kalau na'at itu bukan mufrad? Ini contoh dia. La rajula tali'un jabalan. Okey, la rajula tali'un jabalan. Macam mana nak i'rab tali'un? Sama juga macam atas. Dia adalah na'at bagi tempat la dan juga isimnya. Okey, kalau kita baca la rajula tali'an, tali'an itu macam mana i'rab dia? Ada dua pilihan. Okey. So boleh snap yang ni. Aywa. Okey. Itu kalau ada fasil ataupun mufrad dia adalah na'at dia adalah bukan mufrad. Okey, terus وإذا جهل خبر لا وجب ذكره كما مثلنا قوله عليه الصلاة والسلام لا أحد أغير من الله. Okey. Wa idza juhila khabarula. Dan sekiranya tidak diketahui khabar bagi la. Maksudnya apa tidak diketahui? Maksudnya kalau khabar la itu dibuang, nescaya kita tak akan dapat agak apakah khabar yang dimaksudkan oleh mutakallim. So, sekiranya tidak diketahui khabar bagi la, sekiranya dibuang. Okey, maksudnya khabar la itu kalau dibuang, kita tak akan tahu apa murad mutakallim. Wajaba dzikruhu, nescaya wajib boleh menyebut akan dia kama mastalna, seperti mana contoh-contoh yang kita dah sebut itulah. Okey, la rajula fid dari, so fid dari itu adalah fi jarun wa majrurun fi mahalli rafa' khabar bagi la. Okey, begitu juga la rajula tali'an jabalan hadirun. Jadi hadirun itu adalah khabar bagi rajula. Begitu juga kalau misal kata ayat ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la ahada i'rab jadi apa? Ahada i'rab jadi ismu la mabniyun ala al-fathi fi mahall nasbin. Mana khabar dia? Ini aghyaru. Okey, jadi aghyaru itu adalah khabarula marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah. Kenapa tak baca aghyaru? Kenapa tak baca aghyarun? Kenapa tak ada tanwin? Sebab dia mamnu' nasrafi. Apa illah dia? Al-wasfiyah wal wazn. Al-wasfiyah wal wazn. Sebab aghyaru itu atas wazan af'alu. Okey. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Okey. Jadi tidak ada jenis seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kamu maksud cemburu saya artilah. Okey, bahawa cemburu itu sifat makhluk. Cumanya kat sini ada berlaku majaz. Okey. Majaz bil ilaqah al mulazamah. Okey, saya arti. Wa idza ulima dan sekiranya diketahui khabar itu sekiranya dibuang.
So kalau kat sini nak tabik macam ni idza juhila khabaru la. Okey, idza juhila khabaru la ma'a hasfihi. Aywa gitu. Wa idza juhila khabaru la ma'a hasfihi wajaba dhikruhu. Itu takwil dia. Kalau kat sini wa idza ulima ulima al-khabar. Sekiranya diketahui akan khabar itu walaupun tidak disebut. Okey, wa idza ulima walau kana mahzufan. Gitu. Wa idza ulima walau kana mahzufan. Okey, wa idza ulima walau kana mahzufan. Ni bukan kita nak tambah ayat matan ni, bukan. Maksudnya kita nak dhabit supaya kita faham. Okey, apakah takdir-takdir yang sudah dibuang daripada matan. Okey, wa idza ulima, maka sekiranya diketahui akan dia akan khabar itu meskipun dibuang, fal aktsaru hasfuhu, maka pandangan yang lebih banyak ataupun lebih ramai adalah mengharuskan hasfuhu, mengharuskan untuk dibuang akan khabar tersebut. Contoh dia apa? lahu fala fawta Ay lahum wala dhayra ay alaina wa nahnu la hawla wala quwwata ay lana. Okey, so seperti fala fauta, maksudnya tidak ada keluputan di sisi kami. Okey, tidak ada keluputan maksudnya tidak ada sesuatu pun yang luput bagi mereka. Okey, so fala fauta itu adalah isim bagilah. Mana khabar dia? Khabar dia adalah lahum. Okey, jadi lahum itu jar majrur fi mahall rafa', khabar bagi la. Okey, mahdzuf sebab apa? Sebab diketahui tidak ada tempat lari bagi mereka ataupun tidak ada keluputan bagi mereka. Okey, la dhaira alaina, la dhaira alaina. Okey, sama juga dhaira itu adalah isim bagi la. Okey, kemudian alaina jarun wa majrurun fi mahall rafa', khabar bagi la mahzufun. Okey, begitu juga ayat tadi la haula wala quwwata, kita dah terang panjang bahawasanya haula itu adalah isim, khabarnya mahzuf. Begitu juga quwwata itu adalah isim bagi la, khabarnya mahzuf. Takdirnya apa? Lana. Okey, so lana jarun wa majrurun fi mahalli rafa', khabar bagi la. Cumanya adakah tertentu untuk ditakdirkan lana sahaja, la haula lana wala quwwata lana, ataupun boleh ada takdir lain? Boleh ada takdir lain. Sayati. Okey, itu kalau ceritanya kalau ini okey. So ini cerita pasal apa? Perenggan ni cerita pasal khabar. Okey, so highlight. Kalau sebelum-sebelum ni cerita pasal isim. Okey, ataupun cerita pasal zarah bagi isim. Sekarang ini, perenggan ini cerita pasal khabar bagi la. Okey, majhul ke maklum. Okey, lagi? فإن دخلت لا على معرفة أو وصل بينها وبين اسمها وجب إكمالها. Okey, yang cerita awal-awal tadi kita dah letak syarat. Okey, syarat untuk mengamalkan la itu sebagai amal inna, apa syarat dia? Ada dua syarat kan, betul tak? Ayyakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Betul kan? Itu syarat yang pertama, bahawasanya isim la dan juga khabar la itu dua-dua mesti nakirah. Macam mana kalau isim la itu ma'rifah? Itu perenggan terakhir tadi. Syarat yang kedua, ayyakuna ismuha muttasilan biha, bahawa isim la itu mestilah bersambung dengan la. Kalau ada fasil macam mana? Ni yang cerita pasal perenggan terakhir ni. Okey, fa in dakhalat la ala ma'rifatin, itu cerita pasal mafhum mukhalafah. So fa in dakhalat la ala ma'rifatin itu adalah mafhum mukhalafah bagi syarat yang pertama. Okey, so tulis fa in dakhalat, fa itu adalah fa at-tafri', tafri'un li mafhum al-mukhalafah للشرط الأول. Okey, tafri'un li mafhumil mukhalafah للشرط الأول. Ataupun tafri'un ala, boleh juga. Tafri'un ala mafhumil mukhalafah للشرط الأول. Okey, dipanggil fa in dakhalat la ala ma'rifatin. Okey, kemudian fussila bainaha wa bain ismiha, itu sama juga. Okey, tafri'un ala mafhumil mukhalafah lisyart tsani. Ataupun nak ringkaskan terus, boleh sambung terus, tafri'un ala syart tsani. Okey, tafri'un ala syart tsani. Okey,
So fa in dakhalat la ala ma'rifatin, maka sekiranya masuk oleh la di hadapan sesuatu isim yang ma'rifah, ataupun dipisahkan di antaranya, di antara la dan juga di antara isimnya isim la itu oleh sesuatu fasil, nescaya wajaba ihmaluha, nescaya wajib oleh menghampakan akan dia akan la itu daripada beramal. Okey, ihmaluha tu maksudnya menghampakan. Okey, menghampakan daripada beramal, mengkosongkan dia daripada beramal. Lagi itu kalau tidak cukup, ini hasil yang pertama, kewajipan yang pertama, wajaba ihmaluha. Kewajipan yang kedua, ورفع ما بعدها على أنه مبتدأ وخبر aywa, dan wajib oleh murafa' akan barang yang berada selepas daripadanya, selepas daripada la itu, atas dasar bahawanya ia selepas daripada selepas daripada la itu adalah mubtada' dan khabar. So saya atilah. Okey, lagi ووجب تكرارها. dan wajib oleh mengulang akan dia akan la. Contohnya apa? نعم لا زيد في الدار ولا عمرو. Okey, perhatikan la zaidun. Zaidun ini i'rab jadi apa? Okey, sebelum itu, zaidun itu ma'rifah ke nakirah? Ma'rifah. Okey. Sebab dia apa? Dia ma'rifah yang mana? Isim alam ah. Okey. So bila dia ma'rifah, kita kata apa tadi? Wajaba ihmaluha. Maka la ini wajib untuk dihampakan. Okey, tidak boleh beramal. Kemudian wajib untuk dirafa'kan akan apa-apa yang selepas daripadanya, iaitu Zaidun dan juga fiddar. Okey, ala annahu mubtada'un wa khabar. Atas dasar bahawa Zaidun dan juga fiddar ini adalah Zaidun mubtada', fiddar itu adalah khabar. Okey. Kemudian kewajipan yang ketiga, wajib tikraruha. Kalau kita nak ulang buat buat ataf, maka kita wajib untuk diulang wala amrun. Okey. La Zaidun fiddari wala amrun. Okey. Nah, begitu juga kalau ada fasil. Kalau ada fasil di antara la dan juga isimnya. So ini la. Okey, la. Kemudian isim bagi la yang selayaknya jadi isim bagi la itu adalah rajulun. Okey. So rajulun sepatutnya layak jadi isim bagi la. Cumanya ada fasil di antara la dengan rajulun itu. Maka apabila ada fasil, ada berapa kewajipan tadi? Ada 3 kewajipan. Yang pertama, wajib untuk mengihmalkan la. Okey, wajib untuk menghampakan la daripada beramal. Kemudian wajib untuk menjadikan apa-apa selepas daripada la itu sebagai marfu' ala annahu mubtada'un wa khabar. Jadi fiddar ini adalah jarun wa majrurun fi mahalli rafa' khabar muqaddam, rajulun mubtada' muakhkhar. Kemudian kalau ada pengulangan, ada ataf, wajib untuk diulang la. Itu kewajipan yang ketiga. Okey. Naam. So perenggan ini cerita pasal kalau syarat-syarat i'mal la amala inna ataupun i'mal la an-nafiyah lil jinsi itu tidak memenuhi syarat-syaratnya, inilah dia yang terjadi. Pada perenggan ketiga ni ada 3 kewajipan. Okey. So kalau kita nak tengok jadual, okey, wa idza juhila khabaru la wajaba dhikruhu wa in ulima fal akthar hasfuhu, ini biasa je. Okey, kemudian fa in dakhalat la ala ma'rifatin au fusila bainaha wa baina ismiha. So ada tiga kewajipan. So boleh ni lah. Boleh snap yang ni dulu. Ni untuk perenggan yang terakhir tadi. Snap apanya? Snap apa? Okey. Aywa. So habis cerita pasal la an-nafiyah lil jinsi. So kita masuk dekat syarah insya-Allah. Terus faslun. وأما التي لنفي الجنس فهي التي يراد بها نفي جميع الجنس على سبيل التفصيل. Okey, faslun. Okey. So la nafiyah lil jinsi ini nama yang pertama. Nama yang kedua dipanggil la at-tabri'ah. Ada juga dipanggil la allati li nafyi jinsi, satu nama. La at-tabri'ah nama yang kedua. Nama yang ketiga la an-nafiyah lil jinsi. Nama yang keempat la al-mahmulatu ala inna.
Okey, so dia ada empat nama. Naam. Kemudian okey, terus baca kat bawah tu wa ammala. Au maksud ala sabil tansis. Okey, bihaisu. Okey, sekira-kira tidak berbaki satu individu pun daripada individu-individu yang terbenar bagi jins tersebut. Okey, nak betul-betul faham tentang jins, tentang afrad, la budda, tak dapat tidak, mesti mendalami ilmu mantik. Jadi ilmu-ilmu alat ini la yughni ba'dhum an ba'din ataupun la yughni ba'dhuha an ba'din. Salah satu ataupun sebahagian daripada ilmu alat ini tidak terkaya daripada sebahagian yang lain. Semuanya saling memerlukan. Okey, hatta nanti antum belajar mantik pun ada cerita pasal nahwu. Okey, cerita pasal dalalat al-alfaz itu ada berkaitan dengan nahwu. Masuk nahwu pun jumpa balik mantik. Jadi pusing kat situ juga. Kok mana pun kena lepaskan ilmu alat baru kita boleh faham 100%. Okey, fa kharaja biha. Okey. So terkeluar dengan qaid ini ala sabil tansis ini la yang beramal dengan amal laisa. Apa nama dia? Okey, yang mana la beramal dengan amal laisa ini dinamakan sebagai la an-nafiyah al-hijaziyah. Sebab apa? Sebab la an-nafiyah al-hijaziyah ini meskipun dia itu secara ghalibnya menafikan jins, akan tapi bukan atas jalan nas. Akan tapi atas jalan apa? Bahkan atas jalan ihtimal dan juga zuhur. Atas jalan rajih sahaja. Bermaksud dia boleh menanggung makna yang lain. Itu maksud zahir. Okey. Ma dalla ala ma'nan wahtamala ma'nan akhar ala sabilil marjuh ataupun ala sabilil marjuh. Naam. Okey, terus wa kharaja. Okey, dan terkeluar juga dengan qaid atas tadi ni ala sabil tansis ataupun allati yurad biha jami'ul jinsi. Apa dia? La an-nahiyah. Sebab apa? Sebab la an-nahiyah ini hanya terkhusus untuk mudhari'. Okey, sedangkan cerita kita ni la an-nafiyah al-jinsi ini cerita pasal apa ni? La yang masuk dekat fa'il ke masuk ke atas isim? Masuk ke atas mubtada' dan khabar, betul tak? An-nawasikh ini cerita pasal al-awamil allati tadkhulu 'ala al-mubtada' wal khabar. Bila cerita pasal mubtada' dan khabar, confirm dah dia adalah jumlah ismiyah. Okey, maka la yang termasuk yang masuk ke atas fi'il tidak ada campur kaitan dengan la an-nafiyah lil jinsi. Okey, lagi? Aywa, wazaidatu, dan terkeluar juga la az-zaidah. Sebab apa? Maka la zaidah ini tidak mengamalkan ataupun tidak memberi kesan kepada apa-apa amalan li'adam ikhtisasiha bil asma, kerana ketiadaan pengkhususan la az-zaidah ini dengan asma. Contohnya apa? Okey, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Okey, so ma mana'aka alla tasjuda ini la itu adalah la zaidah. La zaidah. Okey, sebab kalau kita meraihkan la, apa yang menghalang engkau daripada alla tasjuda? Apa yang menghalang engkau daripada engkau tidak sujud? Apa yang menghalang engkau daripada engkau tak sujud? Maksudnya dia sujud ke tidak? Dia sujud lah. Apa yang menghalang engkau daripada engkau tak sujud? Maksudnya apa? Dia sujud. Sekarang ni iblis sujud ke tak sujud? Tak sujud. So sepatutnya ayat jadi apa? Ma mana'aka an tasjuda. Apa yang menghalang engkau daripada engkau sujud? Betul tak? Betul kan? Apa yang menghalang engkau daripada engkau sujud? Jadi nyatalah la itu adalah la zaidah. Okey? Naam. Terus baca matan. Sorry. Dekat muka surat sebelah ada sesuatu yang penting. Aywa. Wa jumlatu, baca. Wa jumlatu ma dzakarahu an-nahwiyyu min aqsam la sittah. Okey. Dan total apa yang disebut akan dia oleh ulama nahwu itu daripada la nafiyah itu ada 6. Yang pertama
الأول نافية للجنس Yang pertama adalah nafiyah li jinsi. Lagi? والثاني حجازية Okey, asani hijaziyatun wahiyah. وهي المذكورة في باب الحروف المشبهة Dia adalah la yang disebut di dalam huruf-huruf yang musyabah bil laisa. Okey. Kemudian as-salisah, as-salis. الثالث Okey, la yang ketiga la nafiyah juga, cuma dia ada la al-atifah. Contoh dia apa? زيدا لا أخاه Seperti berilah Zaid bukan bukan abangnya. Berilah olehmu akan Zaid bukan abangnya. So la kat situ la nafiyah juga. Cumanya dia adalah la al-atifah. Naam. Wasatati. وستأتي في باب العطف So bila kata la atifah ada bincangkan dalam babul atfi lah, dalam at-tawabi'. Kemudian yang keempat, الرابع الواقعة حتى جواب مناقضا للعطف okey, la nafiyah juga, cumanya dia itu berada pada tempat jawapan yang mana jawapan itu berlawanan bagi na'am. Contoh dia apa? Terus wa yaksuru. ويذكر حذف الجمل بعدها كسائر الحروف قالوا جاء زيد تقول لا Okey. So wa yaksuru hasful jumali ba'daha, dan banyak berlaku pembuangan jumlah-jumlah selepas daripada la al-waqi'ah ni. Al-waqi'ah jawaban seperti huruf-huruf jawab yang lain. Okey, seperti ada orang bertanya jaa Zaidun. Okey, lalu engkau pun berkata tidak. Okey, telah datang Zaid, tiba-tiba kita kata tidak. Okey, maksudnya apa? Lam yaji, tidak datang Zaid. Okey, so la itu adalah lawan bagi na'am. Okey, so seolah-olah jaa Zaidun itu adalah soalan. Adakah Zaid telah datang? Jawapan dia la. Okey, tidak, ataupun belum, Zaid belum datang. Okey, yang kelima, الخامس المعترضة بين الجار والمجرور okey, la nafiyah yang kelima adalah la yang menengahi, yang berkedatangan di antara jar dan juga majrur, seperti بنحو جئت بلا زاد وغضبت من لا شيء okey, ji'tu bila zadin, aku datang oleh aku tanpa ada bekalan. Okey, so bila zadin, la zadin itu menengahi di antara huruf jar dengan majrur dia, zadin. Okey, begitu juga ghadibtu min la syai'. Okey, marah oleh aku tanpa ada sebab. Okey, min itu jar, syai'in majrur. La itu menengahi di antara jar dan juga majrur. Okey, jadi la nafiyah yang menengahi di antara jar majrur ini ulama khilaf. Ada kata dia itu bukan huruf, akan tapi dia isim. Okey, baca wa tusamma. وتسمى من حيث إن العامل تخطاها زائدة Okey, dan dipenamakan akan la ini, la yang mu'taridah ini, dari sudut bahawasanya amil itu melangkahi dia, takhattaha, melangkaui dia, dinamakan sebagai la zaidah. Wa in ikhtalla al-ma'na, فيختل المعنى بإسقاطها meskipun cacat oleh makna dengan mengugurkan akan dia. So kalau macam tadi, ji'tu bila zadin, kalau kita buang la tu jadi apa? Ji'tu bizadin, ayat itu akan jadi positif pula. Okey, tak sampai maksud. Meskipun la itu adalah dipanggil la zaidah, akan tapi dia memberi kesan terhadap positif ataupun negatifnya ayat tersebut. Okey, itu orang lainlah ataupun selain daripada kufiyun menamakan dia sebagai la az-zaidah. Adapun kufi, والكوفي يراها اسما بمعنى غير adapun kufi dia mengatakan bahawa la itu adalah isim. Dia bukan huruf. Akan tapi dia isim. Macam mana boleh isim? Isim dengan makna ghaira. Okey. So kalau kita nak okey, isim dengan makna ghaira, kemudian mudhafan lima ba'dahu, kemudian dia diidhafahkan kepada isim yang berada selepas daripadanya. So kalau misal kata ji'tu bila zadin, kalau kita takwilkan jadi ghaira, macam mana? Ji'tu bi ghairi zadin. Begitu juga ghadibtu min la syai', kalau kita tukar jadi ghairi, jadi apa? Ghadibtu min ghairi syai'in. Okey, marah oleh aku tanpa ada sebarang sebab. Okey. Okey, itu adalah pandangan kufi. Okey. Iaitu ini cerita pasal la nafiyah yang berkedatangan di antara jar dan juga majrur. Lagi wal mu'taridatu. والمعترض بين الواو ومعطوفها نحو Aywa. So di sana ada juga la nafiyah yang berkedatangan di antara waw dan juga ma'tufnya. Waw ini kat sini waw ataf lah. Okey, antara ataf dengan ma'tufnya. Seperti نحو ما جاء زيد ولا أخوه okey, ma jaa zaidun wala akhuhu. Jadi la itu adalah la zaidah.
Okey, akhuhu itu adalah ma'tuf, kemudian waw itu adalah wawul ataf. Jadi la itu berkedatangan di antara ataf dengan ma'tufnya. Okey, wa yusammunaha, dan mempernamakan oleh mereka akan la ini sebagai zaidah juga. Okey. So itulah nafiyah yang kelima. Okey, terus yang keenam, al-qismus sadis. اسم سادس الواقع في غير ذلك. Okey, yang keenam adalah la an-nafiyah yang berada selain daripada tempat itu tadilah. Okey. Jadi total la an-nafiyah saja, jangan sambung. La nafiyah li jinsi ke, jangan sambung lagi. La nafiyah itu sendiri ada 6 tempat. Okey, sama ada li jinsi ke, li nafil wahdah ke, itu seperti mana yang kita dah huraikan. Okey. Terus baca matan. وتعمل على إن فتنصب الاسم وترفع الخبر شرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. Okey. Ada dua syarat lah. Okey, syarat yang pertama ayyakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Kenapa kena nakirah isim? Kenapa kena nakirah khabar? Alasannya itu ada kat bawah. Okey. Amma tankirul ism fali ajli an tadulla biwuqu'ihi ala siyaqin nafyi fil umum. Okey, itu tankirul ism. Adapun tankirul khabar fali ajli alla yukhbara bil ma'rifati 'an nakirah. Okey, boleh baca sendirilah. Faham kan ni kan? Nah. Terus syarat yang kedua, wa ayyakuna wa ayyakuna ismuha muttasilan biha. Okey, terus فإن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف فهو معرب منصوب نحو لا صاحب ابن منقوط. Okey, mamkutun, apa maksud mamkutun? Mamkutun asal daripada, kalau baca kat bawah tu, mamkutun asal daripada maqt. Okey, isim maf'ul daripada maqt dengan maksud bughd. Okey, dengan maksud dicela ataupun dimarahi ataupun dilaknat lah. Okey. Naam. Terus ولا ضالعا جبلا حاضر. okey, wala tali'an jabalan hadirun. Okey, terus والمشبه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه. وإن كان اسمها okey, apa maksud mattasal? Ini kan ta'rif syabih bil mudhaf kan. Okey, mattasala bihi syai'un min tamami ma'nahu. So take note dah ni. Okey, antum kan ada buat list mustalahat, take note. Untuk musyabbaha bil mudhaf mattasala bihi syai'un min tamami ma'nahu. Apa maksud syai'un min tamami ma'nahu? Tengok kat bawah tu. Okey, baca wal musyabbahu bil mudhaf. والمشبه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه Ay أي شيء يتم به معنى المشبه بالمضاف. aywa syai'un yatimu bihi ma'na al musyabbahi bil mudhaf. Okey, sesuatu atau maksud min tamami ma'nahu ay syai'un. So sekarang ni dia tengah mentafsirkan min tamami ma'nahu, maksud dia apa? Yatimu bihi ma'na al musyabbah. Okey, menjadi sempurna dengannya, dengan syai'un itu oleh makna. So makna ini adalah fa'il bagi yatimu. Menjadi sempurna dengannya, dengan syai'un itu oleh makna musyabbah. Okey, mana musyabbah bil mudhaf? Contoh tadi tali'an jabalan. Jabalan itu adalah sesuatu yang menyempurnakan makna tali'an. Okey, begitu juga syabih-syabih bil mudhaf yang lain lah. Okey. Terus wa in kana ismuha وإن كان اسمها مفردا بني على ما ينصب به لو كان معربا. ونعني بالمفرد هنا وفي باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف وإن كان معتدا أو مجموعا. aywa, tu ta'rif. Terus فإن كان مفردا أو جمع تكسير بني على الفتح نحو لا رجل حاضر ولا رجال حاضرون. وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالما بني على الياء. okey. So dia kata apa tadi? Buniya ala al-fathi. Okey. Kenapa buniya ala al-fathi? Baca kat situ fa in kana mufradan, baca ayat tu. فإن كان مفردا أي موحدا لفظا ومعنى نحو لا رجل في الدار أو لفظا فقط نحو لا قوم لنا. Aywa, la qauma itu dipanggil sebagai mufrad lafzan. Sebab apa? Qauma itu apa? Namanya apa tu qauma? Qaumun. Ismul jinsi jam'i ke, ismul jam'i ke, alamul jinsi ke, apa dia?
Ismul jinsi, ismul jinsil jam'i ke ismul jam', ismul jama', ismul jinsil jam'i. Okey, ismul jinsil jam'i. Okey. Jadi ismul qaumun itu hanyalah mufrad dari sudut lafzan. Kan, tapi dari segi makna qaumun itu adalah banyak individu. Okey, terus au jama' taksirin. أو جمع تكسير مذكر نحو لا رجال أو مؤنث نحو لا هنود بني على الفتح الظاهر أو المقدر. So apa, kalau mabni ala fathi pun boleh jadi zahir, boleh jadi muqaddar. Terus wa innama. وإنما بناه لتضمنه مع الفتح. Okey, so kenapa dibinakan akan isim bagi la itu? Kerana dia mutadammin, dia mengandungi makna huruf. Okey, so ini adalah jawapan bagi soalan kita patah balik. Okey, sekarang ini kita nak cerita pasal isim bagi la. Isim la nafih li jinsi itu kan ada 3. Apa dia tadi 3 tu? Mufrad, mudhaf dengan syabih bil mudhaf. Kalau mudhaf dengan syabih bil mudhaf, macam mana baca dia? Mansubun. Betul kan? Mu'rab mansub. Kalau isim la itu mufrad, dia akan jadi apa? Buniya ala ma yunsabu bihi. Betul kan? Buniya ala ma yunsabu bihi. Macam mana boleh jadi mabni? Okey, ini jawapan dia. Wa innama banawhu litadammunihi ma'al harfi. Hanya saja ulama nuhah itu membinakan isim la itu disebabkan isim la itu mengandungi haraf. Apa maksud dia? Lianna qawlaka لأن قولك لا رجل في الدار وتضمن المعنى منه وتقدير لا من رجل في الدار. Okey, sebabkan perkataan engkau bila engkau kata la rajula fid dari, tidak ada jenis rajul di dalam rumah, itu mengandungi makna min. So takdir sebenar dia adalah la min rajulin fid dari. Tidak ada daripada lelaki di dalam rumah itu. Sebab apa? Ana kaedah. Lianna min tuakkid an-nafy. Fawajib taqdiruha. Sebab min itu mentaukidkan akan nafi. Fawajib taqdiruha. Okey. So itu adalah kaedah ataupun alasan kenapa isim la an-nafiyah lil jinsi itu menjadi mabni. Okey. Terus baca matan. Wa in kana jama'a muannatsin salim. وإن كان مثلا أو جمع مذكر سالما بني على الياء نحو لا رجلين في الدار ولا ضائمين في السوق. Terus وإن كان جمع مؤنث سالما بني على الكسر نحو لا مسلمات مع الرجل وقد يبنى على. Okey, wa qad yubna 'ala al-fathi itu adalah pendapat ulama yang bukan kaleng-kaleng jugalah. Okey, antaranya Ibnu Hisham di dalam mengenai Labib, dia menterjihkan bahawasanya jama' muannas salim itu dia mabni bukan 'ala al-kasri akan tapi mabni 'ala al-fathi. Okey, begitu juga ulama-ulama yang lain. Jadi senang cerita, mabni jama' muannas salim, mabni itu ada khilaf sama ada mabniun 'ala al-kasri ke mabniun 'ala al-fathi. Naam, terus إذا تكررت لا نحو لا حول ولا قوة جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع. فإن فتحها جاز في الثانية ثلاثة أوجه. Okey, al-fathu ala i'mali la as-saniyah kal ula, itu semua ayat ini kita dah kutip letak dalam jadual tadi. Okey. So ala ini itu semua adalah alasan ataupun wajah i'rab kalau kita mengatakan fathah, kalau kita mengatakan marfu' ataupun kalau kita katakan nasab. Terus matan. وإن رفعت الأولى جاز لك في الثانية وجهان. Okey, terus وإن أخذت ولم تتكرر لا وجه حكم النكرة الأولى. وجاز في الثانية الرفع والنصب نحو لا حول وقوة وقوة. Okey, terus وإذا المعتسم لا بنعت مفرد ولم يفصل بين النعت والمنعوت فصل نحو لا رجل غريب جالس. Okey. Wa idza nu'ita ismu la bina'tin mufradin. Okey, bila dikata na'tin mufrad, okey, maka terkeluar dengan na'at mufrad itu adalah na'at mudhaf. Okey, na'at mudhaf. Naam, seperti la rajula hasanun al-wajhi. Okey. So bila dikata na'at mufrad, yang terkeluar adalah na'at al-mudhaf. Naam, terus جاز في النعت الفتح والنصب والرفع. Okey, al-fathu, an-nasbu, ar-raf'u, wajah i'rab dia semua tadi ada kat bawah tu dan kita dah petik masukkan dekat dalam jadual. Naam.
Okey, cumanya yang kita datangkan tadi wakan naati seperti naat ada wajah-wajah yang macam mana kalau naat itu diganti dengan ataf bayan, itu ada dekat bawah muka surat 541. Okey, wakan naati. Baca. كانت في الوجوه الثلاثة المذكورة البيان Okey, ataf bayan itu seperti naat lagi. At-taukid. Baca. والتوكيد اللفظي المتصل Itu yang kedua lagi. وكذا البدل إن كان نكرة Okey, begitu juga badal sekiranya badal itu adalah badal nakirah. Naam. وإن Okay. كان معرفة فالرفع كالنسب. Okey, wa in kana ma'rifatan, dan sekiranya badal itu adalah badal ma'rifah, maka dia tak jadi seperti na'at lah. Maka dia jadi raf'u seperti nasaq. Apa yang maksud nasaq kat sini? Arfun nasaq. Okey, kan nasaq ai ka atfi an-nasaqi. Yang mana atfun nasaq itu adalah ataf yang menggunakan huruf lah. Okey, waw, la, au dan sebagainya, itu dipanggil atfun nasaqi. Okey, dia punya qasim dia adalah atful bayan. Okey, yang mana atful bayan itu fungsinya sama macam badal. Cumanya ada sedikit khilaf ataupun ada sedikit perbezaan dari sudut murad mutakallim dan juga gharad. Kenapa daripada badal ditukar menjadi atfu bayan. Okey, terus fa'in وإن فصل بين النعت والمنعوت فاصل أو كان النعت غير مفرد. Okey, apa yang masukkan kana na'tu ghaira mufradin bi an kana mudhafan, sekira-kira adalah dia itu mudhaf, au syabihan bihi ataupun syabihan bil mudhaf, ataupun adalah na'at itu mufrad walakinnal man'ut ghairu mufradin. So terkeluar daripada ghairu mufrad ini, apa yang dimasukkan ghairu mufrad? Tiga perkara ni. Okey, ghairu mufrad maksudnya mudhaf, ghairu mufrad maksudnya syabih bil mudhaf, ghairu mufrad maksudnya adalah na'at itu mufrad akan tapi man'ut dia bukan mufrad. Okey, so ada tiga benda yang terkeluar daripada perkataan dengan perkataan ghairu mufrad. Terus baca matan. جاز الرفع والنصب فقط. نحو إذا رجل جالس ضريب وضريبا ولا رجل طالعا وطالع جبل حاضر. Okey, ini semua kita dah terang dekat dalam jadual tadi. Nah, terus وإذا جمل خبر لا وجب ذكره كما مثلنا. Naam. So wa idza juhila khabaru la, dia punya takwil dia ada bi allam yu'lam ba'da hazfihi, sekira-kira tidak diketahui selepas daripada dihazafnya. Yang samalah maksudnya dengan apa yang kita dah takdir tadi dekat matan. Lagi terus وقوله عليه الصلاة والسلام salatu wassalam. أغير من الله. Okey, la ahada aghyaru minallahi. Okey, la ahada aghyaru minallah. Atau maksud ghairah. Okey, aghyaru itu isim tafdil, masdar dia adalah al-ghairah. Okey, jadi al-ghairah boleh tengok muka surat 543. Okey, al-ghairah itu dari segi bahasa adalah taghayyurun yahsulu minal hamiyati wal anfati. Okey, suatu perubahan yang terhasil disebabkan oleh al-hamiyah dan juga al-anfah. Al-hamiyah, anfah ni maksudnya adalah harga diri. Okey, so apabila harga diri seseorang itu diusik ataupun disinggung, dia akan merasa cemburu lah, dia akan merasa sensitif, terusik, hati dia akan berubah. Masalahnya berubah-ubah ni adalah sifat hawadis. Okey, sifat makhluk. Macam mana boleh disandarkan kepada Allah Ta'ala bahawasanya Allah Ta'ala itu aghyar. Aywa, wa huwa muhalun, baca. Wa huwa muhalun 'ala Allah. ومحال على الله لأنه منزه عن كل تغير ونقص. Dan kalau makna inilah yang kita ambil, taghayyurun ini dia adalah mustahil pada hak Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala itu disucikan akan dia ala kulli taghayyurin wa naqsin. Okey, disucikan, ditanzihkan akan Allah Ta'ala itu daripada segala perkara, segala perubahan dan juga segala kekurangan. Fata'ayyana, فكان تأويله عند المنزهين على أن المراد بالغيرة maka tertentu oleh takwilnya itu di sisi golongan yang mentanzihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munazzihin ni lawannya adalah musyabbihin. Okey, al-musyabbihin. Yang masih lagi ada berbaki sekarang ini dalam kelompok-kelompok yang bukan ahlu sunnah lah. Okey, al-musyabbihin. So kita ahlu sunnah munazzihin, kita takwil macam mana? Ala anna al-murada bil ghairah, bahawasanya yang dikehendaki dengan ghairah itu pada hak Allah Ta'ala itu apa dia? شدة المنع والحماية. Aywa, syiddatul man'i wal himayah. Okey, bersangatan menghalang dan juga bersangatan melindungi.
Okey, so Allah Ta'ala itu cemburu. Apa maksud Allah Ta'ala cemburu? Allah Ta'ala itu sangat menjaga hamba-Nya daripada perkara-perkara yang merosakkan hamba-Nya itu sendiri. Itu maksudnya. Apa maksud cemburu? Allah Ta'ala sangat menjaga hamba-Nya daripada perkara-perkara yang merosakkan hamba itu sendiri. Sama ada merosakkan hamba itu di dunia ataupun merosakkan hamba itu di akhirat. Okey, itu maksud al-ghairah pada hak Allah Ta'ala. Fahuwa min majazil mulazamah. okey, min majazil mulazamah maksudnya diitlakkan akan lazim. Diitlakkan akan malzum. Akan tapi yang dikehendaki adalah lazim. Okey, apabila seorang itu cemburu, dia akan menegah orang tersebut, dia akan menegah orang yang dicemburui itu daripada perkara-perkara yang tidak diinginilah. Okey. So, menegah itu adalah lazim. Okey, perubahan perasaan itu malzum. Jadi diitlakkan malzum wa iradatil lazim. Itu maksud ilaqah mulazamah. Okey. Wa bi ma'nahu qawlu min Qura. Ibn Fura ini perlu dikenallah, Ibn Fura ini adalah generasi kedua daripada murid-murid Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Okey, imam kita Ahlus Sunnah Abul Hasan Al-Ash'ari, dia ada murid generasi pertama. Okey, Al-Bahili dan murid-murid yang lain. Murid kepada murid ini antaranya adalah ini Al-Ustaz Ibn Fura. Okey, Al-Ustaz Ibn Fura itu adalah generasi yang kedua selepas daripada Abul Hasan Al-Ash'ari. Beliau banyak menghimpunkan maqalat Al-Ash'ari. Okey, perkataan-perkataan yang dihimpunkan daripada yang dinakalkan daripada Al-Imam Al-Ash'ari. So jangan sampai hilang nama ni daripada akal kita Ahli Sunnah. Okey, dia kata apa? Pada takwil hadis ni, la ahada aktsaru zajran 'anil fawahish min Allah. Tidak ada seseorang pun yang lebih banyak menegahnya, yang lebih banyak larangannya, okey, daripada kejahatan. Tidak ada seorang pun yang lebih banyak tegahan terhadap kejahatan, terhadap kerosakan melebihi Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu maksud la ahadun aghyaru minallahi taala. Okey, baca matan terus. Okey, la haula wala quwwata la fauta itu boleh tengok i'rab ayat Al-Quran ni di bawah. Wala dhaira itu adalah perkataan ahli sihir Firaun yang sudah bertaubat, boleh tengok dekat bawah. Begitu juga la haula wala quwwata. Okey, adakah i'rabnya lana sahaja? Okey, boleh tengok kat bawah tu bahawasanya i'rab dia boleh jadi lain. Okey. Okey, mana i'rab dia? Tengok dekat muka surat 544. Okey, perenggan kedua ni. Okey, baca summa ma qalahul musannif. Summa ma qalahul musannif min qawl khabari mahdhuf taqdiruhu lana ghayru. Okey, so apa yang ditakdirkan oleh musannif tu, yang mana musannif mentakdirkan la haula ay lana wala quwwata ay lana. Lana itu tidak mesti menjadi khabar bagi la haula wala quwwata. Boleh tak kalau kita nak takdir khabar yang lain? Boleh-boleh sahaja. Okey. Contoh dia apa? Maujudan dekat bawah tu. Ataupun billah, la haula billah wala quwwata billah. Okey, itu pun boleh. Naam. So boleh kita takdir dengan khabar yang lain. Okey. Kemudian perenggan seterusnya ini antum boleh baca sendirilah. Okey, ini cerita tentang khilaf-khilaf para ulama tentang i'rab la ilaha illallah. Okey, so la ilaha illallah, la itu la apa? La nafiyah lidinsi, betul kan? Ilaha itu adalah isim bagi la. Kemudian mana khabar dia? Adakah khabar dia ditakdirkan dengan takdir yang tertentu? Itu semua ada dekat bawah tu. Okey, boleh baca sendiri. Bagi i'rab la ilaha illallah. Terus matan. فإن دخلت لا على معرفة أو فصل بينها وبين اسمها وجب إهمالها. Terus ورفع ما بعدها على أنه مبتدأ وخبر ووجب إقرارها نحو لا زيد في الدار ولا عمرو. Okey, ini seperti mana kita cerita tadilah, pelanggaran syarat. Okey, syarat memperamalkan la seperti inna itu kan ada dua syarat. Macam mana kalau tidak mencukupi syarat? Ini
inilah perenggan yang mencerita tentang kalau kedua syarat itu tidak terpenuhi, wajib 3 perkara. Okey, wajibat ihmaluha wa raf'u ma ba'daha dengan wajibat takraruha. Okey, seperti la zaidun fid dari wala amrun, i'rab dia boleh tengok kat bawah, kemudian wala, last sekali. ولا في الدار رجل ولا امرأة. Okey, wala fid dari rajulun wala imra'atun. Kemudian, aywa. Last sekali. Ada satu faedah tentang la siyama. Okey, tengok dekat perenggan terakhir dalam syarah itu, muka surat 548, ada cerita tentang i'rab siyama. Okey, la siyama Zaidun. La siyama, macam mana nak i'rab siyama? La siyama Zaidun, macam mana nak i'rab? La itu la nafiyah lil jinsi. Jadi siyama, mana satu khabar bagi la? Ma ke Zaidun? Okey, la siyama Zaidin. Macam mana nak i'rab ke semua tu, boleh baca sendiri. Ataupun kalau nak lebih detail, boleh baca syarah Kharidatul Bahiyah. Okey, syarah bagi matan tauhid, matan akidah Al-Kharidah Al-Bahiyah, pada kata musannif la siyama rafiqihi fil ghari. Okey, ambil take note perkataan ni. Take note matan ni, la siyama rafiqihi fil ghari wa alihi wa sahbihi al-athhari la siyama rafiqihi fil ghari. Boleh tengok syarah Kharidah Bahiyah oleh Nazim sendiri, iaitu Al-Imam Abul Barakat Sidi Ahmad Ad-Dardir. Okey, tahu tak makam dekat mana? Tahu kan, Sidi Ahmad Ad-Dardir dekat belakang darasah tu lah, dekat maktabah tu. Okey, so kalau nak itu antara tempat-tempat mujarabat yang apa, tajribah asatizah kita. Di sana antara tempat-tempat yang mustajab jugalah doanya. Jadi kalau apa study exam tu rasa macam lepas ke tidak ni, lulus ke tidak, boleh tawasul dekat Sidi Ahmad Ad-Dardir. Okey, dengan ialah nak lagi mujarab, hafallah matan beliau. Barulah beliau macam budak ni hafal matan aku. Barulah doa lebih sikit. Okey, barulah beliau boleh bagi syafaat lebih sikit. Okey, hadza wallahu alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Boleh sempurnakan selawat antum lah pada hari Jumaat ni. Okey, berbaki lagi setengah jam, boleh sempurnakan. Siapa yang tak cukup 1000, cukupkan 1000 Sebab pada hari Jumaat ni kan digalakkan untuk memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Okey, Al-Kasrah, banyak selawat. Banyak selawat tu berapa? Okey, di sisi orang awam, Al-Kasrah itu 300. Akan tapi di sisi pelajar agama, Al-Kasrah itu adalah sekurang-kurangnya 1000. Kalau belum cukup 1000, itu tidak dipanggil Al-Kasrah. Okey, taksirus salah ala Nabi SAW itu tak termasuk. Tidak termasuk dalam golongan yang memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. So, kita talib wajib untuk selawatnya melebihi 100. Okay, terutama pada hari Jumaat lah, dan juga hari-hari yang lain. Nah, ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, boleh insyraf.